Okey, ini adalah keadaan di dalam Ombak Rindu. Ombak KL Ombak KL punya mall lah. Dia actually gallery. Ini adalah 22 hari bulan. Dia baru soft launch around dalam 21 hari bulan. Okey, tadi aku terlupa nak rekod keluar apa. Nanti aku rekod kat luar. Ini begitu ramai begitu FOMO semua sekali, nampak. Padahal kedai tak buka pun nampak. Kedai bukan buka pun. Nampak, kan ada kedai buka. Semua ikut nak tengok apa dalam. Padahal tak ada apa. Tak ada apa guys. 22 hari bulan tak ada apa. Baru 1 hari buka. Actually dia bukan grand opening dia baru soft launch je. Nampak. So aku rekod ni biasalah. Sebab benda ni akan menjadi memori. Sebab nanti mall ni akan buka 100%. So korang tak akan dapat view yang macam ni. Menutup semua benda ni. Semua kedai-kedai ni tutup. So aku akan share sikit apa yang ada dalam ni sebelum kedai-kedai ni semua buka. Kan? So marilah kita. Nampak kosong lagi. Nampak tak ada kedai tak buka apa pun. Nampak. Nalar ke. Amoy senang Okay, so dia ada satu yang specialnya. Dia belah atas, dia ada rooftop dia ada taman. So nanti aku akan share juga kat taman tu. Okay, jom. Dia ada rooftop. So kita tengok so far macam ni Mana ada tak buka apa lagi. Tak ada kedai buka. Dia soft launch untuk orang naik taman je kot aku rasa. Orang pusing-pusing kan nak beli barang kan. Semua ada FOMO semuanya kan. 1 hari bulan. Kira maksudnya 21 dia buka semalam sekarang 22. So mall lah kita. Nalar ke. Okay guys, ingat tak ada kedai buka. Rupanya ada. Tapi kedai makan lah. Tengok betapa FOMO-nya mereka semua ni. Nampak? Tak ada lah tu. Nampak? Betapa FOMO-nya. Subway ada. Memang laku keras Subway ni. So kita pusing mana kita naik atas. So ada lagi atas Ini tingkat berapa Tingkat tak tahu. Tingkat 2. Baru tingkat 2 guys. Kosong. Dia tak besar pun. Dia macam size gallery je. Tapi menarik datang awal-awal ni. Banyak amoy senang amoy senang senang Yes sir, izin. Jangan mau mata ku. Let's go. Tu dia. Ada galeri lo. Hilolo. Milolo. Yes sir. Izin. Marilah. Okay, so dekat atas ni dekat 3 dia jual-jual. Ada kedai makan ke? Rupanya aku ingatkan kedai-kedai phone je. Punya kedai-kedai makan. Ada juga kedai makan. Kedai makan asam pedas. So Kowe So sini elektrik So dia banyak dekat kawasan sini je. Seafood. Seafood. Senang seafood Okay. Dekat 3 dekat sini. So dia ada belah sana. Tapi belah sana aku tengok macam tak meriah. So kat sini yang meriah. Dia belah pot belah menghadap KCC je ni. Okay guys, ini adalah tingkat 4. So tingkat 4 ni macam senyap-sunyi lagi. Tak buka apa-apa lagi. Kita tengok dulu apa yang ada. Nampak senyap-sunyi lagi. Tak ada apa. Okay, ada ramen situ. So okay, ni tingkat 4. So benda ni dia tak ada apa lagi. So atas tu tingkat 5. So paling tinggi tingkat 5 je lah kan. So dia tak ada apa tingkat pun. Tapi yang orang tua senang, jangan risau. Sebab mall dia tak besar pun. Kira macam typical mall yang kecil-kecil Actually bukan mall lah, dia gallery. Bini aku cakap dia gallery. It's not like betul-betul mall. Okay, nampak kosong. So kita punya tujuan, kita nak pergi mana? Kita nak pergi taman dia guys. Taman dia yang kat atas. So kita nak pergi. Okay, let's go. Okay guys, so akhirnya aku dah sampai ke tingkat 5.
So pada yang tertanya nak pergi tingkat atas sekali, senang je. Korang naik eskalator ni, yang macam aku lalu tadi tu, atau korang boleh naik lift kat sini, tingkat 5. So taman dia ada di sana. Okay, ni adalah first time aku nak pergi taman dia, kan. Kita tengok apa kisah taman dia ni. Dia baru launch semalam 21 bulan, sekarang 22 bulan. So memang ramai lah yang nak merasmikan tengok taman rooftop ombak ni. Okey, korang keluar-keluar je, korang akan nampak begini lah, ya. Korang nampak KLCC di belakang dengan Four Seasons. So ya, dia agak gelap lah. Cuma kamera aku ni korang nampak terang sebab kamera aku ni power. Sebab aku tengok kat kamera ni terang kan, tapi bila kita tengok dekat bare eyes, orang nampak gelap tau, gelap. So bila aku nampak orang bila aku tengok kamera ni je. So kita tengok atas ni dulu, nanti kita akan pergi sana. Okay, mari. Oh, di atas ni nampak view KL. Kau rasa dah macam kat Cyberpunknya Bagenda dah ni, kan? Nampak, kau akan nampak sini. Ni first time guys. Baru semalam buka aku tak tipu ni adalah first time. Atas tu ada orang tak? Mari kita mendaki. Okey, tapi tadi kan aku cakap kalau orang-orang tua boleh naik, tapi yang ni payah mat. Kalau orang tua naik payah ni. Okey, kalau orang tua naik payah. So yang ramai-ramai tadi tu, diorang semua nak naik kat sini lah. Kau nampak ni, diorang semua nak naik kat sini. Nampak sini. Mana kat semua nak naik kat sini. Nampak? Tengok betapa ramai manusia. Nampak? Ini pemandangan dia guys. Ini dia guys. Korang akan nampak view ni. Aku belanja sikit. Sekejap. Okay, korang akan nampak. Okay, nampak. Ramai apa. So nampak view dia dari sini. Nampak? Sini cantik. Cantik. Aku belanja guys. Ni kat belakang dia. So basically orang datang atas kat sini sebab datang sini. Ini jadi port tahun baru yang baru. Kalau tahun baru aku rasa memang bersepah orang di atas ni. Sebab apa? Sebab kau boleh nampak KLCC depan mata sini. Port tahun baru guys. Okay, 22 bulan. Memang aku akan setkan lah. So anytime aku boleh tengok balik lah video ni. Nasib baik tak terlampau crowded. Okay, aku expect teruk tau. Ramai orang sangat. Ini okey lah ramai, tapi tak ada lah. Kira korang boleh berjalan lah. Tak ada terlampau ni. Okey, nampak ada akak nak ambil gambar. Okey, tak lah, nasib baik aku buka artis. So nampak, walaupun aku hari-hari dah tengok KLCC ni, tapi kita nak tengok lah tempat baru macam mana, kan? So kita tengok kat sini pula. Tengok apa ada kat sini. Okay. Oh, tepi tu.
Okay. Kita ada lepas buah lagi tu lah. Sini boleh tengok juga. Tapi sini kalau kau nampak ada Four Seasons Hotel ni. So tak nampak sangat KLCC sebab dia nampak dia tinggi tepi ni. Okay, so sekarang ni aku nak ambil gambar bini aku. Takkan aku nak buat vlog kan. So nak buat momen lah dengan bini aku sikit. So nampak meriah sini. Woo! Seladai. Okay guys, ini kat belakang dia pula. Okay, di sana tadi KLCC nampak tau. Ni belah belakang. So belakang ni korang akan nampak apa tau? Tabung haji. So dia macam 360 lah atas ni. Dia akan pergi belah sana pusing. Okay, 360. So sini korang nampak tabung haji lah. Sini ada rumah, kondo. Sini pun ada kondo. Okay, sini pun ada kondo juga. Kondo ke hotel ni kan. So dia pusing lah 360. Nampak? Ni pun cantik lah tabung haji ni lah. Korang akan nampak tabung haji kat sini. Okay, cantik. Dia pusing lah. Pusing. Yes sir. Banyak kondo juga kat sini. Nampak dia pusing. Oh, I see. Fancy. So belakang ni dia agak suram sikit. Sebab dia lah orang yang nak mengadap KLCC kan, nak ambil gambar. Ini apa je, ada taman apa, ada kondo je. Okay guys, so kita turun balik. Kita pergi yang tempat yang kita tak pergi tadi. Ni atas ni dia pusing macam satu bulatan je kan. Just ada dia shoot, tengok pemandangan gitu-gitu je. Dia better datang malam lah, cantik. Kalau siang panas kan. Ni kalau siang panas ni. Dia datang malam lah. Malam okey lah. Tapi cantik lah. Ada time jalanan turun ni pun dah nice. Kalau turun ni buat bandar, buat bangunan-bangunan kan. Okay, sisi tepi ni lah nice tu. Tempat nice ni. Nampak begini. Nampak. Okay guys, so rupanya atas dia tak ada apa pun. So tadi korang akan keluar daripada nanti sana ni, turun daripada atas sini, turun sini, jalan sini akan nampak KLCC sini. Okay, ini lepas tu naik tangga sikit sampai mana lah. Lepas tu dah tak ada apa dah. Sampai sana tak ada apa dah. Sini lah. Okay, dah. Atas ni dia macam tempat beriadah je lah. Pusing ambil gambar, kan. So mungkin dekat bawah nanti kan banyak kedai, so mungkin meriah lah. Ini sebab orang ramai semua nak naik atas ni je ke ni. So antara orang terawal kan, hari kedua bukanya. Semalam buka, hari ni baru datang. Suasana dah. Nanti aku rekod yang kat luar. Tadi aku tak sempat, aku datang tadi excited sangat sampai terlupa nak rekod kat luar. Jika aku nak balik, aku try rekod daripada luar pula. Sepatutnya pada awal kan rekod kat luar. Ini tak tahu rekod awal-awal masuk dalam. Excited. Excited sikit-sikit begitu-gitulah. Dia masuk macam tu kan sebab nak cepat kan. Buat tengok ramai orang nak masuk ni. Ni dia. Cantik lah, view dia nice. Kau tanya aku memang nice lah. Kan benda pun masuk pun free, kau bayar pun. Just gitu usah-usah je bandar KL ni kan. Orang yang kondo ni ada hari-hari lah tengok kat CCC. Ada dah bosan lah. Okay guys, ini luar dia. Nampak? Dia begini je, dia tak tinggi mana pun. Okay, ni luar dia. Tadi aku keluar ikut situ. Dia yang belah sana tu, dia belah sana. Belah sana yang meriah tau. Dia macam ada bumbung depan tu kan, kalau kau tengok gambar dia kan. Ni belah belakang ni. Aku masuk ni belah belakang. Sebab aku parking motor kan belah belakang sini. So ya, itulah untuk 22 bulan ni. Mari kita balik. Dah pukul 10 dah. Okay. Amoy ya, senang amoy ya. Senang ah. Okay. Sudahlah. Assalamualaikum. Senang ah. Senang ah. Senang ah.